Guys, kau perasan tak? Orang-orang kaya, dia ni banyak duit, tapi dia masih simpan emas. Sebelum ni, saya perasan kebanyakan orang kaya memang simpan emas. Saya pelik. Mungkin ada benda yang orang kaya tahu, kita tak tahu. Tapi sebelum tu, korang follow, like dan share dulu supaya video ni dapat manfaat kepada ramai orang. Korang tengok video ni sampai habis. Sebab saya nak kupas rahsia apa yang orang kaya tahu tentang emas yang kita tak tahu. Sebelum ni saya simpan duit. Sampai satu masa, saya fikir macam saya simpan duit tak lekat kan. Kerja lama tapi tak ada duit. Macam tak simpan. So, saya cari buku dan saya jumpa tentang emas. So, semenjak tu saya bacalah tentang emas. Dan saya tengok emas ni special. Dalam Al-Quran ada zakat emas. Dan kita tengok tamadun-tamadun terdahulu pun guna emas. So, saya tengok emas ni adalah satu entiti yang something. So, bila saya kaji, saya baca buku dan barulah saya sedar bahawa emas ni special. Kenapa orang kaya simpan? Sebab emas ni dia melindung nilai kekayaan kita. Apa bukti dia? So, bukti emas ni lindung nilai. Contohlah kita ada duit, kita simpan duit. Okay. Kalau duit kita simpan, hari ni kita ada 100,000. Kalau kita simpan daripada 10 tahun lepas, 10 tahun lepas 100,000 dengan hari ni beza banyak. Mungkin hilang nilai dia separuh walaupun nombor sama. Tapi emas, bayangkanlah emas. Hari ni kita ada 1 dinar. Ada dalam satu hadis ni, kisah tentang 1 dinar yang mana Rasulullah bagi 1 dinar ni dekat sahabat. Sahabat pergi beli, dapat seekor kambing. Zaman Rasulullah 1400 tahun yang lepas. Zaman sekarang ni, lepas 1400 tahun lepas, 1 dinar yang sama masih boleh beli seekor ataupun 2 ekor kambing. Bayangkan. So, bermaksud emas ni memang lindung nilai. Kenapa kita tengok harga emas makin naik? Bukan harga emas naik sebenarnya. Okay, sebenarnya duit kita makin susut. So, sebab tu saya suka belajar lah dengan orang-orang yang dah berjaya. Sebab apa? Sebab cara paling mudah untuk kita belajar adalah belajar daripada kesilapan. Tapi kalau belajar dengan kesilapan sendiri, kita sakit. Lebih bijak adalah kita belajar kesilapan orang lain. So, kalau korang yang masih lagi tak simpan emas tu, mungkin saya rasa korang kena pertimbangkan kot. Ke macam mana? Korang rasa okey tak simpan emas? Cuba komen ke bawah.